Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji ingin menasihatkan walanun-walanun lah. Sempena kita nak menyambut Hari Raya Korban ni ataupun Hari Raya Aidiladha, supaya kita dapat menjadikan diri kita ni sebenarnya lebih mulia daripada binatang. Tapi sekarang ni berbeza. Walanun kena faham. Sekarang ni berbeza. Binatang lebih mulia daripada manusia. Kenapa Pak Haji cakap begini? Sebab kalau kita lihat sejarah dalam dunia, bukan dalam Malaysia saja, dalam dunia, ataupun kalau kita lihat National Geography ataupun Animal Planet, kita belum pernah lihat lagi binatang ni, binatang yang berkedudukan jantan dengan jantan, ataupun binatang yang berkedudukan betina dengan betina. Belum pernah ada dalam sejarah, baik dalam National Geography, baik dalam Animal Planet, ataupun di mana-mana dunia mengatakan bahawa lembu jantan telah merogol lembu jantan, ataupun lembu jantan meliwat lembu jantan, ataupun lembu betina bersama dengan lembu betina. Belum ada lagi sejarah, sahabat-sahabat. Tak ada. Walaupun itu dinamakan binatang, tapi manusia berbeza. Manusia ni berbeza. Yang sekarang ni kita lihat dengan kumpulan-kumpulan pelangi yang nak membuat satu konsert pelangi, yang bersama jantan dengan jantan, betina dengan betina. Tu yang Pak Haji kata, binatang lebih mulia dari manusia. Binatang dia tahu, bukan sejenis dia tak usik. Dia cuma cari yang berbeza jantina, kan? Walaupun nama dia binatang, walaupun nama dia tu anjing, walaupun nama dia tu kinzeh, kan? Walau nama dia lembu, tapi belum pernah ada kinzeh dalam sejarah bersama dengan kinzeh jantan dengan kinzeh jantan berkedudukan ataupun meliwat, ataupun kinzeh betina dengan kinzeh betina melakukan hubungan sejenis. Belum ada kan, sahabat-sahabat? Betul tak Pak Haji cakap? Jadi kepada walanun-walanun, fikir-fikirkanlah. Kalau kita nak milih pemimpin, biarlah pemimpin yang tidak kata orang tu tidak dilaknat oleh Allah Taala. Sebab apa? Kalau perbuatan-perbuatan yang jantan dengan jantan ni, Nabi pun tak ngaku umat. Kan? Ini Pak Haji tak tuju pada siapa-siapa. Ni Pak Haji nasihat. Siapa yang makan asam, dialah rasa masamnya. Kan? Jadi Pak Haji tak tuju pada sesiapa. Cuma Pak Haji nak nasihatkan, carilah pemimpin yang Nabi mengaku umat. Carilah pemimpin yang tak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang Pak Haji katakan tadi, binatang tu lebih mulia daripada manusia. Kan? Lagi-lagi sekarang ni, zaman-zaman yang ditabur dengan dedak, dibagi duit sana, dibagi duit sini, melompat-lompat walanun. Kan? Macam-macam. Yang dulu penjilat Rafizi, sekarang mengutuk Rafizi. Kita dah nampak lihat sekarang ni, sahabat-sahabat. Lagi satu yang Pak Haji nak beritahu, satu orang lagi musang. Musang ni musang jantan. Tak tahulah musang jantan ni dia ada spesies musang jantan dengan musang jantan tu, wallahualam, tak dituduh berdosa. Tapi musang jantan ni belum lagi kenyataan yang dibuat oleh Peguam Negara, dan tu dia kata sah. Pengampunan Papa Non adalah sah. Macamlah dia ni Peguam Negara, macamlah dia ni duduk dalam majlis pengampunan, kan? Biarlah Peguam Negara jawab. Kan Tun Mahathir dia kata, biar Peguam Negara jawab tentang apa yang dilakukan oleh majlis pengampunan dulu. Adakah sah ataupun tidak sah? Biarlah mereka decide. Dan tu musang kata sah. Pak Imam belum kata sah, dia dah sah. Ini kalau bawa dia pergi jadi saksi nikah ni, belum habis lagi pengantin, aku terima nikahnya tak habis lagi, dia terus sah. Inilah zaman-zaman sekarang ni, sahabat-sahabat. Zaman-zaman yang haru biru. Kalau kumpulan Rafizi dipanggil hero, yang ini haru biru. Jadi sekali lagi lah, berbalik kepada cerita Pak Haji tadi, kepada walanun-walanun, janganlah kita jadi macam
Tak boleh nak cakap dia binatang pun tak boleh. Bukan Pak Haji nak kata janganlah jadi macam binatang. Jadilah macam binatang sebenarnya. Kalau dulu kita kalau marah, kau cuba jangan jadi macam perangai binatang. Tak, sekarang ni kita terbalik. Jadilah perangai binatang. Jadilah ikutlah perangai binatang. Sebab binatang dia tak main jantan dengan jantan. Binatang dia tak main betina dengan betina. Hanya manusia saja. Jadi ikutlah perangai binatang. Supaya mulia. Kita ni Allah jadikan kita ada akal. Kan? Dan ada nafsu. Binatang dia tak ada akal, tapi dia bernafsu. Tapi binatang lagi mulia daripada manusia yang ada akal dan yang ada nafsu. Jadi kepada walanun, nasihat Pak Haji, jadilah pengikut-pengikut, carilah pemimpin-pemimpin yang tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Carilah pemimpin yang Nabi mengaku umat. Kalau nak pergi jilat tu, ini Pak Haji nasihat. Pak Haji tak ada kena mengena sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalau nak jilat tu, jangan jilat leher lelaki. Carilah isteri punya leher, jilatlah leher isteri. Kan? Jangan cari jantan punya leher. Buat apa? Walanun berseronok. Seronok. Sokong. Allahu Akbar. Ini apa sudah jadi ini dunia? Sudah mau terbalik ke? Sahabat-sahabat, cuba fikir-fikirkan. Jadikanlah manusia ni jadi yang betul-betul menggunakan akal, menggunakan yang fikiran yang Allah dah bagi, yang terbaik, nikmat yang Allah bagi tu kepada manusia ni. Jangan kita jadi bukan jenis bukan kita gunakan akal kita dengan benda-benda yang luar tabi'i, kan? Kalau seperti mana tadi Pak Haji cakap tadi, kan, kalau dulu kau cuba jangan ikut perangai binatang, kita jangan lagi. Sekarang ni kita ikutlah perangai binatang. Kenapa? Binatang dia tak main jantan dengan jantan tu. Jadi kita kena menjadilah manusia yang biarlah mengikut fitrah. Bila lelaki bersama dengan perempuan, itu fitrah. Jangan luar daripada fitrah tersebut. Jadi Pak Haji nasihatkan kepada walanun, jangan taksub, walaupun perkara-perkara yang dibuat oleh pemimpin kamu tu adalah pemimpin yang luar tabi'i, perkara-perkara yang Allah tak redha, Allah laknat, janganlah. Pilihlah pemimpin yang boleh membawa kita ke jalan kebaikan, yang boleh membawa kita ke jalan agama. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.